yang telah ditentukan oleh Allah atas dirimu, pasti sesuatu itu akan datang kepadamu. Siapa dia nak peringatkan dia, padahal kita sebagai mukmin kita tahu dah hakikat ni. Apa yang berlaku atas kita itu sudah ditakdirkan. Apa yang kita boleh itu sudah ditakdirkan. Apa yang ditakdirkan untuk kita tetap akan sampai kita. Sekalipun 1000 orang menghalang, tapi kalau itu sudah ditakdirkan Allah, tetap akan sampai. Tapi kalau tidak ditakdirkan Allah, sekalipun 1000 orang berusaha menghasilkannya, tak akan tercapai. Begitu. Tetapi nak mencapai tahap kesedaran hati seperti itu tu tak mudahlah. Ghaflah, lupa tu kuat. Ghaflah tu kuat. Maka perlulah diperingatkan, dan nak peringat ke mana? Zikirlah alatnya untuk mengingatkan hati supaya pandangan iman itu sentiasa kelihatan pada pandangan batin, supaya sentiasa ada kesedaran dalam pandangan batin kita. Kesedaran dalam pandangan batin itulah orang bagi musyahadah. Itu bagi musyahadah dan tasawuf musyahadah. Apa benda musyahadah itu? Kesedaran hati, sedar hati, ingat hati dan sedar hati. Cuma tingkatan ingatan dan kesedaran tu berbeza-beza. Maka sebab itu tahap musyahadah pun berbeza-beza. Tu bagi istilah tasawuf musyahadah ni, bahasa kita menyaksikan, melihat rahsia ketuhanan Allah. Dah lihat ke mana? Itulah bahasa ahli tasawuf. Bahasa mudah kita faham. Hati yang ingat, hati yang sedar. Maka yang ingat dan yang sedar tu seolah-olah benda tu lihat depan mata, seolah-olah. Maksudnya bila berlaku, bila kita ada keyakinan apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah kata untuk kita ni tetap akan sampai kita. Jadi apabila perkara ini menjadi ingatan kita, sedar hati kita, seolahnya kita nampak benda tu. Itu bagi musyahadah. Bila kita dah ingat benda ni, dah bagi kesedaran ni, ghaflah, lupa, tak ada musyahadahnya tu. Cuma tahap ingatan tu dan tahap kesedaran itu berbeza-beza lah. Tahap yang paling tinggi, dia melupakan terus segala sebab-sebabnya kerana melihat hakikat yang sebenar, urusan takdir Allah Ta'ala, melupakan dia benda lain. Itu paling tinggi lah. Kita tak boleh gitu pun, ada kesedaran pun cukup dah. Ada ingatan dan kesedaran yang bila berlaku takdir itu menjadikan kita boleh terima dengan senang, paling tidak dengan sabar. Itu pun 1000 rahmat. Alhamdulillah. Hak tambahnya ingkar, tambahnya bantah. Bantah tu, bantah tak senang, tidak berpuas hati, tidak senang hati, buruk, dosa kita. Dan lebih-lebih lagi, jangan sampai ke tahap yang paling buruk, iaitu mengingkari, tidak percaya kepada takdir. Mana ada takdir-takdir ni? Itu berat sekali.